Assalamualaikum guys. Saya pasti hampa semua dah tengok video yang tengah viral sekarang, Abang Belon. Sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mengecewakan apa yang mereka buat kepada Abang Belon. Dia dilakukan seperti penjenayah, melakukan jenayah yang berat, padahal dia cuma berniaga belon. Dan dia bukan berniaga di satu tempat, dia berjalan, tak mengganggu pun. Kenapa dia diperlakukan sebegitu? Apalah nasib rakyat kita di tanah air sendiri? Kenapa? Hampa nak cerita bab undang-undang ke apa ke? Kita ada budi bicara. Bukan dia menego tiap-tiap hari. Setahun sekali saja. Kenapa perlu diperlakukan sampai sedemikian? Di mana kebelah ihsan hampa semua? Di mana sifat kemanusiaan hampa semua? Itu manusia. Itu rakyat Malaysia. Bukan binatang. Dia nak cari rezeki setahun sekali sahaja. Setahun sekali nak beraya, nak bagi anak-anak dia beraya. Kenapa harus diperlakukan sedemikian? Bang, relax abang, janganlah sampai macam ni bang. Sabar. Bang, jangan macam ni bang. Jangan macam ni.